Makin kerap diserbu pihak berkuasa, makin banyak taktik yang dilakukan pengusaha pusat hiburan bagi menarik pengunjung di pusat hiburan Jalan Cangkak Tambi Dola. Selain menayangkan tarian tiang, gelaran Prom Queen turut diberikan pada JRO terbaik. Semakan pasport mendapati kesemua mereka menyalahgunakan pas lawatan sosial. Dalam Ops Noda yang dilakukan bahagian maksiat perjudian dan kongsi gelap di 7 RPK Kuala Lumpur lewat malam tadi, 17 JRO warga Thailand berusia antara 17 hingga 50 dicekup termasuk seorang pondan. Turut ditahan 14 lagi JRO warga tempatan. Bisikan yang dilakukan juga mengesan premis baru bermula dibuka dan tidak mempunyai sebarang lesen. Bisikan yang dilakukan juga mengesan premis baru yang sebulan dibuka dan tidak mempunyai sebarang lesen ini menjadi tumpuan ramai dengan menawarkan JRO dengan pelbagai hikmat tambahan. Okey, operasi pada hari ini kita telah tahan 17 perempuan Thailand dan satu lelaki yang betul lelaki Thailand itu pondan yang telah mengubah jantina kepada perempuan, dan kita juga telah tahan 14 perempuan Cina warga negara tempatan. Semua mereka ni bekerja di pusat hiburan ni dengan cara gantung bunga dan juga menari di tiang. Okay, satu heboh baru yang menari di tiang. Kita tengok di dalam ada 2 tiang. Jadi kesemua mereka ni berumur antara 21 hingga 33 tahun. So pengunjung ada 27 orang. Kita bertahan untuk mengambil dia punya dokumentasi. Pusat hiburan ni tidak punya lesen dan baru sebulan lebih beroperasi.